Nombor 3. Hotel Mayang Sari, Port Dickson, bau mayat dan bayang putih. Menurut video TikTok Nisa Hainis, seorang makcik berkongsi satu kisah seram yang takkan dilupakannya ketika bermalam di Hotel Mayang Sari, Port Dickson. Katanya sebaik saja melangkah masuk ke bilik, dia terus rasa tak sedap hati. Bau apa ni? Macam bau mayat yang hamis. Bisiknya perlahan, namun hanya kerana satu malam sahaja dia bermalam bersama rombongannya, jadi dia memilih untuk mengabaikan sahaja akan perasaan itu. Masa dia masuk tu, dia dah tak sedap sebab dia kata bau dia macam bau mayat yang hamis ni. Mula-mula bau dia macam lembut-lembut je kan, dia kan macam bau kapet macam tu. Lepas tu lama kemudian tu, bau tu makin menusuk hidung dia, sampaikan dia sendiri macam tak boleh nak tahan. Pada waktu malam ketika hendak tidur, tiba-tiba kedengaran bunyi ketukan berulang kali, diikuti pula dengan bunyi perabot seolah-olah sedang dialihkan seseorang waktu malam. Sekali lagi dia cuba untuk menenangkan dirinya. Biasalah hotel lama, katanya. Namun segalanya berubah apabila dia ternampak satu sosok menyeramkan. Sosok tersebut berambut mengerbang seperti hantu Kak Limah, berpakaian putih lusuh sedang berdiri tegak di luar tingkap membelakanginya. Kaki dia tak jejak tanah, katanya dalam hati. Namun dia tetap cuba untuk memujuk hatinya, menganggap itu hanyalah sekadar ilusi. Tidak lama kemudian, sosok itu tiba-tiba berpaling dan menampakkan wajahnya yang sangat mengerikan. Tapi bila dah benda tu, tiba-tiba dia berpusing, slowly dia berpusing pandang makcik Nisa. Atas tu dia dah tak tahan dah, dia terus lubung muka dia. Dia nak lari pun memang tak tahu nak lari ke mana lah kan, sebab dia dah memang dah rasa. Makcik itu terus berselubung dengan menutup muka dan seluruh tubuhnya menggunakan selimut kerana menggigil ketakutan. Akhirnya dia terlelap juga. Keesokan harinya dengan penuh berdebar-debar, dia membuka selimutnya secara perlahan-lahan dan terus memandang ke arah luar tingkap bagi memastikan sosok tersebut sudah tiada. Dalam hatinya dia hanya mampu berbisik, "Ya Allah, janganlah muncul lagi." Persoalannya, benarkah Hotel Mayang Sari di Port Dickson menyimpan kisah misteri yang menyeramkan? Nombor 2. Hotel di Port Dickson, bayangan maut di tempat letak kereta. Menerusi TikTok Nurin Lofa, ini kisah seram yang diceritakan sendiri oleh Nurin waktu dia bermalam di sebuah resort tepi laut dekat Port Dickson, Negeri Sembilan. Malam itu, lebih kurang jam 12.30 malam, dia baru sahaja balik ke hotel selepas keluar berjalan-jalan bersama suaminya. Setibanya dia lobi hotel, suasana terasa sangat sunyi. Lampu pun malap seakan-akan tak terjaga. Hanya kedengaran bunyi ombak memecah keheningan malam. Seram dia bukan main, maklumlah hotel bersebelahan dengan pantai, kata Nurin. Tapi kejadian yang paling menyeramkan tidak berlaku di bilik hotel, tetapi di lot parking. Kebetulan semua parking sudah penuh, jadi mereka terpaksa parking di lot tingkat atas yang suasananya sangat suram, gelap dan menakutkan. Terpaksa parking dekat tingkat yang atas, rasa seram tu, tak payah cakap lah. Ayang, tak ada ke tempat lain kita boleh parking? Saya takutlah atas ni, boleh tak parking luar ke? Tanya Nurin, jelas ketakutan. Fad cuba untuk menenangkannya. Parking lain semua penuh, kita terpaksa parking sini juga. Sampai je di lot parking itu, suasana dia lain macam. Angin kuat dan rasa seram, seolah macam mencucuk-cucuk badan. Fad minta Nurin untuk turun dahulu. Ayang turun dulu, nanti susah nak masuk parking, kata Fad sambil toleh ke belakang. Tak nak turun, saya takut. Nurin membalas, suara makin tinggi. Tapi Fad tetap desak dia untuk turun. Turunlah, nanti tak boleh nak turun sebab nak parking rapat. Namun Nurin enggan juga walaupun dipaksa beberapa kali. Menurut Kak Long Nurin, di parking hotel tersebut pernah berlaku kejadian kematian yang melibatkan 2 individu maut di tempat kejadian akibat bermain mercun. Dekat parking hotel ni ada kejadian orang mati guard sebab dia orang main mercun. Lepas tu dua-dua mati dekat tempat kejadian. Nurin terdiam, bulu romanya terus meremang. Nombor 1. Hotel di Langkawi, sosok hitam di cermin. Menurut petikan artikel Malam Seram, Sasha berkongsikan satu pengalaman pelik semasa bercuti di Pulau Langkawi bersama suaminya, abang dan seorang kawan. Mereka menginap di sebuah hotel yang reka, bentuknya seperti istana, terletak di kawasan Kuah.
Tetapi sebaik tiba staf hotel memaklumkan, maaf ya, kawasan ini sedang blackout, mungkin ambil masa beberapa jam. Walaupun tiada elektrik, bilik mereka tetap kelihatan cantik. Dia dan keluarganya sempat membersihkan diri dan solat berjemaah. Namun lepas maghrib, dia tiba-tiba terhidu bau muntah yang ganjil. Dia bertanyakan kepada suaminya, "Be, awak bau tak ni? Saya rasa nak muntah." Suaminya menjawab, pelik juga bau ni. Tapi kenapa dekat tempat awak je?" Malam itu mereka keluar sebentar ke pasar malam membeli makanan. Selepas balik ke hotel, elektrik sudah ada. Namun malam itu ketika mencuci muka, dia ternampak sosok hitam tinggi kurus dengan leher panjang di cermin. Dia kaku tapi cuba abaikan. Esok paginya, Sasha terkejut melihat telekongnya ada kesan. Tapak kaki coklat seperti tapak binatang. Mujurlah malam sebelumnya dia sempat membeli telekong baru. Semasa bersarapan, dia menceritakan segala yang berlaku. Abangnya tanpa sengaja merakam suara seorang perempuan menangis dan bunyi anjing menyalak. Apakah makhluk misteri yang mengganggu percutian Sasha di hotel itu?